Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni video kita lain sikit. Kita nak compare AutoFi V1, AutoFi V2, AutoFi V3. Di akhir video ni kita nak review AutoFi V3 untuk korang. Mari. Okay, so saya nak bagi betul persamaan dulu AutoFi. Korang kena tahu dulu, yang base dulu, enjin AutoFi sesaran 250cc dia menghasilkan 32 HP pada on wheel. So on crank dia 35 HP. Boleh lah untuk AutoFi. Yang belum tahu, AutoFi juga menghasilkan 22 Nm torque. So HP dia boleh lah kan. Sebab dia motor dia fairing, ke arah fairing. Dan motor ni dia memang terkenal dengan sport touring. Untuk AutoFi V3 pula, dengan design dia tu, dia dah ke arah sport bike dah. Kenapa dia sport bike? Korang tunggu sampai hujung. Untuk yang suka V1 atau V2, mana pilihan korang? Kalau korang tengok V1, dia punya design untuk dia punya front lamp ni, dia lebih sedikit garang. Untuk V2, dia lembut sikit. Dia lebih kepada modern punya design. So ramai beranggapan V1 dia lebih garang daripada V2. Ikut orang lah kan. Untuk meter, AutoFi V1 more kepada analog. Dia masih lagi menggunakan analog meter. Sampai V2 dengan V3 dia dah modern sikit. Dia dah pakai digital display untuk dia punya meter. AutoFi V1 masih menggunakan teleskopik punya fork, di mana AutoFi V2, AutoFi V3 dah pakai USD fork. Lebih stable untuk cornering, untuk penggunaan rally, jaya lasak dia lebih, tapi servis dia lebih mahal daripada geng-geng AutoFi V1 yang pakai teleskopik punya fork. Servis dia lebih murah. AutoFi V3 dah guna USD fork juga. Dan untuk yang belum tahu, yang ni kejap saya pergi ke belakang balik. AutoFi V1 rupa dia macam ni, AutoFi V2 rupa dia macam ni. Tetapi korang jangan berselisih faham dengan AutoFi V3 AutoFi V2 ada dua jenis, AutoFi V2 ABS, AutoFi V2 non ABS. Rupa dia tetap sama. V3 baru facelift. Untuk bahagian belakang V1 dengan V2 memang sangat-sangat sama. AutoFi V3 dia dah menghasilkan ekor yang berbeza daripada V1 dengan V2. So siapa beli V3, dia menang dekat cover set, kejutaraan cover set. Okey, beza AutoFi V1, V2 dengan V3. Yang ni saya bagi secara ringkas. AutoFi V1 tak ada ABS, AutoFi V2 ada dua keluaran, ABS dengan tak ada ABS. AutoFi V3 dia memang ABS. Beza lagi V3, V1 dan V2 tak ada slipper clutch, menggunakan clutch biasa. Jadi bila korang drop gear, korang akan rasa tertarik sikit. AutoFi V3 dia dah guna slipper clutch, di mana geng-geng 15 V3 dia akan biasa dengan macam mana braking engine yang disediakan oleh AutoFi V3, sebab dia ada sistem slipper clutch yang sama. Untuk AutoFi V3, apa kelainan dia lagi, korang akan dapat dilengkapi dengan assist clutch, di mana korang punya clutch ni lebih lembut. Dia assist korang untuk tukar tarik clutch dengan lebih lembut. Untuk yang belum tahu, AutoFi V1, V2, V3 saiz tayar dia adalah 140 pada bahagian belakang, 110 pada bahagian depan. Untuk penukaran minyak hitam, korang perlukan at least 2 botol bersamaan dengan 1 botol tu 1 liter. Macam mana yang kebiasaannya, selalunya korang perlukan 1.8 liter untuk penukaran minyak hitam tanpa tukar oil filter. Bersamaan dengan oil filter, korang perlukan 2.2 liter. Sebenarnya 2 botol, sedikit 200 ml dekat situ. Korang nak dengan top speed kan. So top speed AutoFi V1, V2, V3 sebenarnya hampir sama. Yang atas jalan katanya ada kelainan sikit lah, lebih baru, lebih laju katanya. Tapi bila kita tengok enjin yang dihasilkan HP hampir sama, kita anggap kelajuan dia sama lah. Untuk yang belum tahu, standard boleh mencecah sehingga 187 km/h. Bersamaan dengan GPS adalah 170 something. Mengikut ralat. Sebenarnya AutoFi dia menghasilkan satu motor daily, lebih sesuai daily, MT25. Tetapi AutoFi ni dia memang jadi pilihan anak muda, sebab anak muda dia suka yang lebih sporty. So keluarkanlah AutoFi juga untuk daily. Jadi motor ni sesuai daily, sesuai highway. Korang nak main track pun boleh, ramai yang buat motor ni untuk main track. Dan yang paling sedikit, ada satu kumpulan yang mengejar untuk buat spek R3. Untuk keluaran luar, ada yang buat spek R3, maksud 300cc lah. Jadi cok-cek mana AutoFi V3 kan? Mana AutoFi V3? V1, V2, mana V3 ni? Nak kita review V3 je. Tadi sembang nak compare V1, V2, V3 kan. Jangan marah. Korang kena tengok next part untuk video yang sama, okey? Bye-bye. Lari. Aduh. Kata nak review AutoFi V3. Manalah pula Syam ni lari ni. Baik. Apakah ini? Plastik tak cabut lagi ni. Tapi mana Syam?